Kita orang dah sampai ke Kuala Selangor. Korang tengok kereta agak banyak hari ni, kena menyelit. So pagi ni kita nak cari breakfast dulu. Cari. Jom kita makan breakfast sekali dengan lunch. Ayam gepuk. Geprek. Tak ada geprek sangat. Yang geprek Skinchan. Okay, sekarang ni kita orang berada di Skinchan Coconut Farm. Aku ada ni, apa nama air ni? Coconut shake. Panas-panas ni minum coconut shake. Mantap. Motor aku kat sana. Tu park kat situ. Tadi banyak budak-budak motor tadi, tapi dah caw dah. Kita orang berhenti sekejap sini makan. Kita orang tak jumpa kedai makan, warung makan yang dekat-dekat dengan Sawah Padi. Dekat Pekan tu ada lah, tapi kita orang tadi lalu kat Sawah Padi, so macam nampak, aku nampak signboard ke sini, aku terus pergi ke sini. Makan je lah terus sini. So aku hari ni just share je dengan wife aku makan. Kita ada, mungkin kita nak pergi ke tempat lain, mungkin makan lagi juga. Okay. Oh, ngantuk eh. Kita dah makan, kita dah kenyang, waktu kita ngantuk. Gambar burung. Next destination, kita akan pergi ke Durian Tunggal. Let's go. Ya. kita dah sampai dekat kawasan Durian Tunggal. Tak tahu kenapa dipanggil Durian Tunggal. Mungkin ni salah satunya pokok durian yang ada. Pokok durian. Pokok durian. Ha. So dia sebatang je dekat tengah-tengah sawah padi ni. So sini tempat spot gambar yang quite nice. Cantik juga ambil gambar sini. Sebab dia kuning kan. Padi telah dituai. Pembakaran. Sahui. Macam tu
So kita dah sampai ke pit stop yang seterusnya. Tadi kita nak singgah Kopi Sawah tapi penuh sangat kat situ sebab ada ramai geng motor kat situ. So kita pergi tempat yang seterusnya, View Coffee and Tea. Jom. Tempat dia lebih kurang sama je. Tengok kita punya sawah lah, dah padi lah, dah masak ke belum. Ini menara pincau. Kan. Susah. Boleh ke ni? Kayu. Wow. Wow. Indahnya ini sawahku pandang. Senang kita orang tengah mengantuk ni. Mengantuk nak tidur rasa. Tapi nanti kita akan pergi ke check-in homestay. Bukan kita orang yang check-in homestay, tapi mak aku dengan adik-adik aku ada dekat yang check-in homestay tu nanti. Ada swimming pool lah, kalau mandi sedap oh. Cak sebelah pendek lah. Oh ya lah, kan ada boxer. Boxer lepas tu nak balik kan macam mana? Sejak dah kan panas. Biarlah pakai. Jap. Aduh, jap. Nak ambil dah ni. Jap. Pergi ambil jap. Kita ada air ais lemon tea cafe latte. View Coffee and Tea. View. Oh, bawa faham view. View lah, view. View pandangan. Tapi ni tulis view. Lambat. Lampi. Dalam kot. Ini kan bukan air dia keruh, dia air gambut, tanah gambut. Kita dah mencari ikan naga nak jual. Ni ada orang kentut. Ada orang kentut. Kita akan pergi ke Cameron Highland. Let's go. Tak ada kena-ngena lah. Very hot today. Yes, so that very hot. Tu kapal nelayan kita dah balik. So sekejap lagi kita tengok lah apa sotong ke udang ke sekilo RM1 ni. So kita boleh beli. Naik motor dia nak shopping juga. So kita orang berada di pantai Redang. Air dia memang keruh lah kan. Tapi panas gila. Pakai helmet ni. Dia kotor. Banyak juga lah. Apa? Saya kulit kerang. Lantai. Sungguh tenangnya bunyi laut. Tetapi dia bawa ikan kat sini. Tapi tak adalah bawa ikan. Maksud dia bawa ikan pasar. Sini kawasan ni bawa ikan yang pasar. Sebab sini tempat nelayan, tempat orang jual beli ikan lah, sotong lah, benda bagai semua. So bau hanyir dia macam kuat gila. Ramai lah juga belah sana. Ramai. Tapi bukan orang nak mandi lah, just macam melepak, tengok pantai je lah. Collection. Oh, banyaknya hasil. Okay, so this is my summer collection.
kita dah sampai di homestay kita, iaitu homestay warna merah ini. Nama dia Farmville. Farmville. Tapi tak tahu mana farmnya. Farm? Feel. Hai. Hai. Ini apa? Ini adalah tempat destinasi untuk kita berehat sekejap. Untuk refresh. Solat sekejap, cuci muka, baring, masuk swimming pool, tidur je. Tidur balik. Yes. Ada swimming pool. Oh, sini pintu masuk dah. Aidan. Cabin. Konsepkan dom. Kat situ macam dah mendung, hari dah gelap. So kita nak pergi makan mi udang pula. Mi udang. Kita dah break sekejap tadi, sejam. Power nap. Ambil power nap sikit, ke power cat. So kita bersambung. Kita dah sampai ke restoran terapung. So nanti kita makan mi bandung undang kat sana. Kat situ ada macam laut juga kat belakang tu. Nanti kita pergi sana. Jom. Tapi restoran terapung dia dah tak nampak terapung sebab dia tengah buat batasan dekat tepi laut sana. Mungkin sebelum ni ada ribut ataupun angin yang kuat, sudah membadai kawasan restoran dia. Dah pukul 4.01. So tadi sempat lagi power nap. Angin kuat dekat sini. So lepas ni kita orang lepas makan ni kita orang mungkin akan balik terus. Ui. Air lesup. So ada retaining wall dekat sini. Mungkin air laut dia kuat. Lepas tu paras air laut pun dah tinggi. Uish. Dia ada makan je. Ada udang yang begitu besar, udang dia. Nasi goreng juga. Nasi goreng. Gua makan nasi goreng seafood. Yang lain tu mi udang. Banyak agak portion dia lah. Portion dia banyak gila. Naik cikang. How? The taste? Belum makan. Dah batuk-batuk. Macam mi bandung. Kopek udang. Panas. Ni kalau makan gatal legit. Tu je review dia panas. Panas. Tak tahu pun. Sedap lah, macam mi bandung. Hey, dia buat apa? Peace, Aidan. Aidan peace. Posing dia. Sekarang? Saya sekarang tengah bersiap nak balik. Jadi kita pakailah semua jaket siap-siap. Jom. Sana sudah gelap. Get ready for wet. No. Yeah. Hello everyone. Najwa tu Salam. High five. High five. How you high five? Right hand. High five right hand. Yang botol air lagi penting. Yes.
Ni. Ha. Hanger. Bye bye. Bye bye everyone. Sama photoshoot dah.